Jadi itulah yang kita amalkan, insyaAllah. Tak mahu saya menengah lah dari silakan bagi kita untuk menggunakan kuliah kita boleh mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wasakhir li kulli ahadin bihaqqi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha 'alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa dhakkirna mimma nasina wa zidna 'ilma warzuqna fahma wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam ni kita dapat sambung lagi perkongsian ilmu bersempena dengan bulan Korban ni, kurban. Jadi malam ni kita berkongsi cerita, berkongsi ilmu berkaitan dengan kurban daripada sudut tafsir. Dari sudut sirah ni tak nak cerita sangat sebab kita dah sedia maklum kan. Sedia maklum dan ramai lagi yang boleh bercerita. Cuma kita berkongsi cerita, berkongsi ilmu dari sudut tafsir. Kalau dalam Al-Quran tentang kurban ni kita boleh tengok dalam surah As-Saffat. As-Saffat surah Makkiyah. As-Saffat ada 182 ayat. Boleh tengok kalau yang ada Quran, boleh tengok pada ayat yang ke 102. 102 dia dah bermula cerita berkaitan korban. Tapi malam ni saya nak baca mula daripada 101. Sebab 101 dia ada kaitan. Ibarat Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala pada ayat 101. Fasyahu bi'ulamin halim. Dan kami sampaikan berita gembira kepada Nabi Ibrahim dan juga isteri bi'ulamin halim, yang mana mereka adalah usulnya Nabi Ibrahim akan mendapat anak lelaki yang halim. Halim maknanya yang sangat penyabar. Halim. Kalau orang kita ada nama Abdul Halim, nama Halim, Halimah, Helmi, lebih itulah ya. Halim, penyabar. Penyabar ni penyabar macam mana? Kata ulama, Halim ni dia punya penyabar tu,
kalau biasa, kalau ditimpa apa-apa perkara yang kita tak suka, kita cepat melata. Kemudian mau kita bersabar. Halim ni dia jenis memang ibarat dia kata semula jadi tu dia relax, tenang je. Kan? Orang kata macam tak ada hati kurut, tak ada perasaan langsung dia ni. Ya. Apa jadi pun dia relax, dia sabar je. Dia tak mudah melata, tak mudah nak marah, nak apa semua. Itu halimun. Jadi Allah Ta'ala khabarkan kepada Nabi Ibrahim bahawa beliau akan mendapat anak. Ciri-ciri anak dia lelaki dan juga seorang yang sangat penyabar. Sangat penyabar. Dan kita dari sudut sirah, kita sedia maklumlah, Nabi Ibrahim alaihissalam berkahwin dengan Sarah. Lama kahwin. Kemudian berkahwin dengan apa nama tu, Siti Hajar. Lama kahwin, tak ada anak, tak dikurniakan zuriat. Kemudian tapi sentiasa berdoa. Mereka sentiasa berdoa supaya dikurniakan anak. Sehinggalah satu hari Allah Ta'ala sebut dalam ayat 101 surah As-Saffat ni, Nabi Ibrahim akan mendapat zuriat. Fabasyarnahu basyara, berita gembira. Seronok Nabi Ibrahim dapat anak melalui apa nama ni, Siti Hajar. Kan, ringkas cerita dapat anak melalui Siti Hajar, nama Ismail alaihissalam. Ya. Dapat anak ketika Nabi Ibrahim berumur 86 tahun. Ya, 86 tahun baru dapat anak. Kita dapat 86 tahun tu dapat cicit dah tu. Dapat anak. 13 tahun kemudian, mana pada umur 99 tahun, dapat pula anak bernama Ishak daripada Sarah, isteri pertama. Mana beza umur antara Nabi Ishak dan Nabi Ismail 13 tahun, 14 tahun. 13 tahun. Kebanyakan ulama kata 13 tahun. Mana umur 99 dapat anak yang kedua, 86 dapat anak sulung. Kita 86 tu tak berjalan dah tu. Dulu lari ke hospital je lah jawab dia. Setiap bulan appointment. Tapi kita kena faham keadaan dia macam ni. Umat terdahulu kita sedia maklum umur dia panjang. Umur panjang. Umat Nabi Muhammad umur pendek. 80 tu kira ekstra sangat lah tu. Nak jumpa 90 ada payah. Kan? Maknanya apa? Kalau kita hari ni umat Nabi Muhammad umur yang pendek, bila masuk umur 40, 50 tu, walaupun kita ada kudrat, ada tenaga untuk bekerja gini, tapi umur tu dalam umur orang tua dah tu. Kan? Umur orang tua dah tu. Warga emas dah tu. Standby je tu. Tiket free. Kan? Macam-macam lah kemudahan kan. Nak dapat. Kalau orang politik ni, orang muda, pemuda sampai umur 40 je kan. Lepas tu tak boleh lah. Kena keluar pemuda, masuk yang orang tua pula kan. Walaupun kudrat ada, bertenaga, boleh buat kerja, tapi umur tu dia dalam orang tua. Syekhun, orang tua. Sama juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Umur yang panjang, umat-umat terdahulu umur panjang, tapi walaupun ada tenaga, ada kudrat, ulama sebut dikira dia dah berumur, umur 86. Sebab apa? Dah masuk umur 86 tu kira masuk umur orang tua lah. Kan? Tapi Allah Ta'ala rezeki kan. Beza 13 tahun. Kemudian ayat yang 102, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya budayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma tara
Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, bila Nabi Ibrahim dapat anak Nabi Ismail, lama dah kahwin, dapat zuriat seronok, tapi tak ada lama bila Nabi Ismail baby lagi, diperintahkan hantar keluar, kan? Sirah yang biasa kita dengar, kan? Ditinggalkan di Mekah tu, tak ada orang, tak ada apa. Nabi Ismail masih baby lagi. Sirah yang biasa kita dengar, kan? Ditinggalkan. Lama menunggu ni, sampai masa bila dapat baby, Allah Ta'ala perintah kena tinggalkan, duduk jauh. Tapi kerana Nabi Ibrahim ni Khalilullah, gelaran Khalilullah, terkasih Allah, sahabat Allah, termarapat Allah Ta'ala, ikut tinggal, tawakal pada Ta'ala, duduk di Mekah, bumi Mekah masa tu yang tak ada siapa-siapa, tak ada orang, tak ada apa, kering kontang, tinggal 2 beranak. Apa nama, Siti Hajar dan juga Ismail, ya? Datang ziarah sekali-sekala. Sampai falamma balagha ma'ahu sa'ya, bila sampai umur besar sikit Nabi Ismail, qala ya bunayya inni ara fil manami an azbahuka. Datang jumpa ahli keluarga ni, maka Nabi Ibrahim kata, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami, sesungguhnya aku telah melihat dalam mimpi, anni azbahuka, aku sembelih kamu. Ini nak masuk peristiwa korban, ya. Berapa umur Nabi Ismail masa tu? Yang ni banyak pandangan, beberapa pandangan. Pandangan yang kurang kuat kata masa tu Nabi Ismail umur 7 tahun. Sebab ulama tafsir dia tafsirkan pada kata sa'ya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Sa'yun ni satu istilah peringkat umur, ya. Satu pandangan yang kurang kuat dia kata umur 7 tahun. Pandangan yang kedua kata, dan juga ni pandangan kebanyakan ulama, sa'yun ni maksudnya masa tu Nabi Ismail berumur lingkungan 13 tahun. 13 tahun. Besar dah sikit, segedik dah sikit. Dan pandangan yang lain, yang ketiga keempat, dia lebih bersifat umum. Bila sebut sa'yun ni, mana satu peringkat umur yang budak ni dia belum akhir balik, belum besar, cukup besar, tapi umur dia tu dah boleh tolong ayah dia buat kerja. Tolong. Kalau ayah dia berkebun, dia boleh menolong. Dia pandai nak buat kerja berkebun, tapi budak lagi. Tu sa'ya. Jadi kebanyakan dan beberapa pandangan lain, tapi kebanyakan ulama sebut yang kuatnya mengatakan pada umur 13 tahun. 13 tahun. Sebab 13 tahun selepas itu lahirnya Nabi Ishaq pula. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka. Aku melihat mimpi aku sembelih kamu. Sembelih kamu. Rupa-rupanya Nabi Ibrahim alaihi salam dia bermimpi selama 3 kali. 3 hari tu mimpi yang sama. Mimpi yang sama. Kali pertama mimpi, dia sedar, dia tahu mimpi seorang Nabi, seorang Rasul adalah wahyu, perintah Allah Ta'ala. Tapi sekali pertama mimpi sembelih anak ni, tak apalah, tengok dulu esok macam mana, kok mainan tidur je ke, kan. Dari segi keyakinan dia tahu dah, kan. Yakin dah tu wahyu daripada Allah Ta'ala. Hari kedua pun mimpi yang sama, hari ketiga mimpi yang sama. Bila berlaku mimpi ni, kita korban berapa hari bulan? 10 Zulhijjah. 10 kan? Mimpi pertama 7 hari bulan, mimpi kedua 8 hari bulan, mimpi ketiga 9 hari bulan, 10 hari bulan tu sembelih. Kisah dah. Dia sudah tafsir.
Ini ijtihad ulama. 3 hari 7, 8, 9 Zulhijjah Nabi Ibrahim mimpi yang sama. Jadi pagi 10 tu bawa Nabi Ismail pergi mari ikut ayah. Ya. Tu Nabi Ibrahim dan anak dia. Cuba kalau kita mimpi gitu. 2 kali mimpi, 3 kali mimpi sembelih anak, pagi esok pagi anak. Mak mari sini. Ayah ni banyak hari dah mimpi mu ni kena sembelih. Pagi bagi tahu, tengah hari anak hilang lagi dah. Lari rumah lah anak. Ya. Dapat tahu kau bini habis 7 hari 7 malam kena bebel. Apalah abang ni tak ada mimpi lain kau. Ya. Mimpi sembelih anak pula. Ni ajaran sesat mana pula masuk ni. Ya. Mimpi sembelih anak. Kan masuk raya korban kan, tahun depan ungkit lagi. Tahun ni jangan mimpi pelik-pelik ya. Jangan mimpi sembelih anak lagi. Habis semua hidup. Duk ungkit ya. Setiap kali raya korban. Contoh kan. Mimpi 3 hari berturut-turut. Fanzur ma tara. Fanzur maka lihatlah. Nazara sini bukan lihat dengan mata kasar, tapi melihat dengan akal fikiran. Wahai Ismail, ayah mimpi sembelih kamu, korban kamu. Jadi ma tara, apa buah fikiran kamu, apa pandangan kamu, apa pendapat kamu. Nabi Ibrahim dia nak tengok anak dia macam mana, respon anak. Nak tengok. Maknanya sebab tu kebanyakan ulama sebut umur 13 dia dah sedik, dah boleh fikir, dah tu boleh tolong ayah buat kerja kulu kilir. Boleh hidup berdikari dah. Tapi sebab Nabi Ismail ni dia jenis tu dia ayat 101 atas tadi, halimun. Dia penyabar. Sebab di sisi ulama tafsir ada 2 pandangan siapa yang kena korban. Yang pertama, pandangan pertama kata yang kena korban Nabi Ishak. Pandangan yang kedua Nabi Ismail. Kita ambil pandangan yang kedua. Itu pandangan yang lebih kuat dan diterima oleh ulama. Tapi dari sudut tafsirnya, ulama tafsir kata ada 2. Satu pandangan Nabi Ishak, satu pandangan Nabi Ismail. Sebab di dalam kitab Taurat dan Injil termaktub kan, yang kena sembelih adalah Ishak, Nabi Ishak. Ya. Tapi ulama kata yang betul, yang sahihnya, yang ada asalnya sungguh adalah Nabi Ismail. Sebab antara hujah dia merujuk ayat 1 ni, ayat 101, halimun fabasyarnahu bigulamin halim. Sebab Nabi Ismail ni seorang yang sangat penyabar. Kalau Nabi Ishak datang ayat lain, fabasyarnahu bigulamin alimin. Alim. Sifat dia lain, ciri-ciri dia lain. Tapi ayat 101 halim, penyabar, yang sangat penyabar, ada pada Nabi Ismail. Sebab apa ulama kaitkan dengan ayat 101 kata halimun? Sebab jawapan Nabi Ismail bila ayah minta pandangan, nak tanya pandanganmu ni, mu nak kena sembelih ni, ya, dia jawab apa? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Dia berkata, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, mu buatlah apa yang telah diperintahkan. Relax dia. Mana penyabarnya dia, tak ada keluh kesah. Kenapa dia yakin? Dah tu perintah Allah Ta'ala, dia yakin pasti ada hikmah, pasti ada kebaikan, maka tak ada kata apa pun. Itu antara sebab kenapa ayat 101 ulama tafsir sebut halimun duduk pada Nabi Ismail, dan yang dikorban adalah Nabi Ismail. Ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku, buatlah, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Satajiduni, kamu insyaallah kamu akan dapati insyaallah
dengan kehendak Allah, dengan izin Allah Ta'ala, dengan kudrat Allah Ta'ala, dengan tawakal Allah Ta'ala dan seterusnya, minas sabirin, aku ni masuk dalam orang-orang yang sabar. Tak apa ayah, buat, tak apa. Saya relax je, saya cool, tenang je. Kan? Tu kata tadi, kalau anak kita lari dah. Ya, bukuhkan baju lari tengah hari. Ya? Kata ayah aku gila dah ni. Ya? Mabuk ke apa ayah aku ni? Buang terbiak ke apa ni? Ya, subhanallah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Dia jawab gitu. Jadi pengajaran kita nak ambil yang pertama, jawapan Nabi Ismail, satajiduni insyaallah. Kata insyaallah. Ini kita nak ambil iktibar. Sepenuh korban ni, ya. Bila jelas perintah Allah Ta'ala kena sembelih ni mati. Ya, sembelih mati. Bila sembelih ni benda pisau duduk di leher. Bukannya duduk di tangan, bukannya duduk di kaki, di leher. Zap kan sembelih. Tapi kerana keyakinan kepada Allah Ta'ala, semuanya dengan kehendak Allah Ta'ala, semua dengan izin Allah Ta'ala, dengan kuasa Allah Ta'ala, ya. Semuanya dengan ketentuan, aturan Allah Ta'ala, pasti ada kebaikan. Dia jawab insya-Allah. Walau benda tu nampak benda berat, benda sembelih ni benda berat, benda besar, tapi yakin ketentuan Allah Ta'ala, jawab insya-Allah. Jadi pengajarannya secara ringkat ialah, kita ni selalu juga saya sebut, untuk sebagai ingatan saya jugalah, apa saja pekerjaan, perlakuan kita, gerak-geri kita yang kita buat ni, sama ada kita dah berjaya buat, laksanakan sebagaimana kehendak kita, ataupun benda yang kita akan buat akan datang, jangan lupa bergantung harap, jangan lepas diri daripada ketentuan Allah Ta'ala. Kena ada rasa syukur. Kita rancang buat begini-gini, dapat alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala. Dan kita akan buat ke atas gini-gini-gini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati, mudah-mudahan Allah Ta'ala redai, mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan. Bagi pihak kita hanya ikhtiar sahaja. Bila dah ikhtiar, kita dah merancang, dah buat gini-gini, walhasil kita bertawakal kepada Ta'ala. Begitulah yang berlaku kepada Nabi Ibrahim dan juga khususnya Nabi Ismail. Ya? Bertawakal, surah diri bulat-bulat. Tambah pula ayah dia tu seorang Nabi, Rasul. Dan Nabi dan Rasul ni menerima wahyu atas wahyu. Jadi perintah Allah Ta'ala. Maka jawab satajini insyaAllah. Mana dia, walaupun benda tu besar, berat, bukan benda main-main, boleh hilang nyamuk, kena cara sembelih, tapi insyaAllah tak apa. Allah Ta'ala dah atur yang terbaik. Persoalannya ialah, kita nak dapat tahap macam tu senang kot payah tu. Menung dulu kan. Menung panjang baru okey boleh lah, boleh. Hati berbelah lagi tu. Kan? Ya. Satajiduni insya-Allah minas sabirin. Aku orang yang bersabar. Falamma aslama, dan apabila kedua mereka Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail berserah diri, aslama, serah diri, bertawakal sungguh dah. Dah sampai perintah, tak ada nak kata apa dah. Watallahu lil jabin, ayat yang 103. Maka Nabi Ibrahim watallahu, membaringkan Nabi Ismail lil jabin, dalam keadaan lil jabin ni kening duduk atas tanah. Tanah tapi bukan gini, belah tepi. Kalau gini terangkup ngiring. Ya, di tentang mengiring. Kening menghadap ke tanah begitu, mengiring. Falamma aslama, bila mana dah sampai perintah, dah sama-sama okey, tak ada masalah, dua-dua pihak tak ada masalah, dah serah diri, tawakal, yakin atas titah perintah Allah Ta'ala, sampai masuk, mari nak laksanakan perintah ni, dibaringkan. Kan? Maka datanglah syariat kita kan, waktu macam tu kan, kita buat kan. Kita buat. Dalam tafsir diceritakan lagi keadaan ketika dibaringkan tu, Nabi Ismail minta ayah dia Nabi Ibrahim ikat kaki tangan. Ikat kaki tangan ni supaya orang kata tak menggelupur lah kan. Kemudian
ditutup muka ni dengan kain supaya tak melihat, supaya Nabi Ibrahim tak tengok anak pun tak tengok ayah, supaya tidak ada rasa kasihan. Ditutup mata. Sama macam kita buat kan. Tutup mata lembu ko, tutup mata tukar sembelih. Dah kata tukar. Tutup mata lembu kan. Tutup mata tukar sembelih, kita buka lagi orang. Takut salah potong. Ya, tukar sembelih tak nampak. Tutup pejam mata. Ya. Kita tutup kan dengan biasanya telinga kan. Telinga kan tarik tutup sebahagian orang kan. Sembelih. Timbul satu persoalan. Kalau tak silap saya dalam tafsir Qurtubi, tak silap saya, Qurtubi ataupun tafsir Tabari, ayat ni, ayat 102 hingga 111 ni, dia bawa 10 persoalan. Asyara masail, 10 masalah. Ya? Persoalannya, kenapa Nabi Ibrahim AS diuji dengan cara korbankan anak? Tu yang kita nak tahu. Nabi Ibrahim kita sedia maklum masuk dalam ulul azmi, Nabi yang 5. Seluruh Nabi dan Rasul ujian dia sangat berat. Tapi yang paling berat top 5 tu yang ulul azmi. Antaranya Nabi Ibrahim AS. Soalannya, kenapa diuji? Selain dibakar dalam api tu berat dah, tapi yang ni lagi berat. Diuji dengan sembelih anak. Dah lah berpuluh tahun, berbelas tahun kahwin, nak dapat zuriat, minta, alhamdulillah digunakan zuriat. Baby kecil lagi kena tinggal pula. Bila besar sikit suruh pula sembelih. Berat ujian tu. Kenapa diuji cara macam tu? Sebab tu ulama sebut perintah Allah Ta'ala melalui mimpi ni, sembelih anak korban ni, bukan kerana pensyariatan korban, tidak, tapi sebagai satu ujian bagi Nabi Ibrahim. Satu ujian. Sebab tu pada ayat yang selepas ni Allah Ta'ala akan sebut, inna hadza lahwal bala'ul mubin. Perintah ni memang ujian yang benar-benar, ujian sungguh, ujian yang sangat besar bagi Nabi Ibrahim. Dia bukan kerana pensyariatan. Ada syariat, mana fiqh kata ada korban ni, tidak. Tapi nak menguji. Persoalan kenapa diuji macam tu? Rupa-rupanya Nabi Ibrahim AS ketika hayat dia, antara perkara yang dia suka buat, dia dan isteri dia suka buat ialah suka apa ni, bagi orang makan. Buat jamuan makan. Dia suka. Pernah diriwayatkan satu ketika pernah Nabi Ibrahim AS dia korbankan sehingga ratusan ekor kambing semata-mata nak bagi orang makan. Dia punya kegemaran ini, dia suka bagi orang jamu makan. Kalau kita hari ni jenis, kalau anak muda faham, jenis suka belanja orang kan? Ada lebih, buat cara lebih. Ada kurang, buat cara kurang. Dia sanggup korbankan puluhan ekor, bahkan ratusan ekor sekali kan, buat. Maka kata ulama, tak peliklah bila itu yang selalu Nabi Ibrahim buat, maka dia diuji dengan jenis korban juga. Satu. Yang kedua, kata ulama, rupa-rupanya sepanjang perkahwinan dengan isteri, duk minta doa zuriat-zuriat ni, pernah satu ketika Nabi Ibrahim bernazar untuk melakukan korban sekiranya dikurniakan anak. Pernah bernazar, kata ulama. Jadi ulama sebut sampai perintah korban ni sebagai tanda Allah Ta'ala nak ingatkan balik. Sebab dah terlampau seronok dapat zuriat, Allah Ta'ala nak ingatkan balik tentang nazar Nabi Ibrahim dulu.
Mu kena buat korban. Cuma tak dijangkau. Yang jadi korbannya ialah anak sendiri. Tu kata ulama. Kenapa dia diuji gitu? Yang pertama kerana gaya hidup dia suka bagi jamuan. Bagi orang makan. Yang kedua kerana nazar. Jadi intibannya ialah cuba kita perhatikan. Sepanjang hidup kita ni kan, apa benda yang kita suka buat dan kita diuji dengan benda tu? Ada ke tidak? Kita selalu suka buat begini. Buat sekian-sekian. Satu saat kita diuji dengan benda yang kita buat. Suka buat. Ada ke tidak? Kan? Kalau ada tak pelik lah. Kan? Kita suka makan kambing. Contohlah. Kalau contoh makan ni dia celuh sikit biji mata. Kita suka makan kambing. Suka makan pantang suka kambing ni. Kan? Air sekali diuji. Satu tahap tak boleh makan kambing. Buat macam mana kan? Contoh kan? Nabi Ibrahim tu dia suka jamu orang. Ada banyak cara banyak, ada sikit cara sikit. Watallahu lil jabin, dibaringkan. Kita biasa dengar kan dalam sirah, Allah Ta'ala gantikan dengan kibas, potong-potong tok lu. Kan, sebagai orang cerita potong-potong tak lu. Kan, nak kata pisau tak tajam, tidak tajam dah, tapi potong tak lu. Kemudian Allah Ta'ala gantikan dengan kibas, seekor kibas. Kisah dia tu kan, kata ulama tafsir, bila diperintahkan, ada dua pandangan ulama tafsir. Yang pertama, sebelum sempat buat korban ni, Allah Ta'ala telah gantikan dengan kibas. Allah Ta'ala hadirkan, perintahkan malaikat Jibril bawa seekor kibas daripada surga sebagai ganti sebelum buat. Tu yang pertama. Yang kedua, dah buat dah, tapi tak dapat semula, tak putus, tak jadi apa. Bila dah buat tu, rahmat kasih sayang Allah Ta'ala, maha besar, maha kuasa Allah Ta'ala, kerana Nabi Ibrahim patuh tentang suruhan tadi tu, korban, maka datang malaikat Jibril. Allah Ta'ala perintahkan datang malaikat Jibril bawa seekor kibas daripada surga sebagai ganti. Ada dua pandangan situ, sudut ulama tafsir. Potong tak putus ni sebab apa? Tak kena, tak ada bekas apa. Sebab apa? Kalau dalam kitab disebut, ulama sebut apa? Dia seolah-olah Allah Ta'ala jadikan maha kuasa Allah Ta'ala ketika potong nak sembelih ni, qati'atun nuhas. Tengah kitab qati'atun minan nuhas. Seolah-olah di depan ni ada satu keping, satu benda yang minan nuhas ni macam ada besi yang menghalang mata pisau kena leher. Lepas tu potong tak lut, sembelih tak lut. Allah Ta'ala jadikan qati'atun, setengah kit'atun minan nuhas, ada kepingan, seolah ada benda menghalang daripada besi, menghalang, dan ni tak lut. Bila dah selesai potong tak lut ni, Allah Ta'ala gantikan. Kenapa? Kepatuhan Allah Ta'ala, sebab ujian, sebagai ujian, dan ujian tu satu yang berat, dan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail laksanakan tanpa banyak cerita. Allah Ta'ala gantikan dengan kibas sebagai ganti. Kibas ambil daripada mana? Ambil pada mana? Malaikat bawa ni. Kibas siapa pula ambil? Siapa pernah makan kibas? Tak pernah? Tak pernah kan? Kambing sedap tu kan? Kibas ni bau dia lagi kuat pada kambing. Kalau boleh makan tu memang handal lah. Hamis dia tu. Dia jenis ekor lepeh. Lepeh besar tangan ni, kadang-kadang panjang tu sampai cecah tanah. Dia punya bau tu. Pegang sikit lekat tu tangan. Tapi makan daging tu sedap. Berlemak tu sedap. Dia lagi besar pada kambing, kibas ni. Kalau kambing lain, kibas lain. Kalau kita, bahasa kita mungkin walaupun tidak tepat,
Tapi nak nampak gambaran mungkin kita sebut biri-biri lah. Kan biri-biri kan. Tapi kibas tu dia ekor lepeh. Besar nampak tangan ataupun untuk tangan bergantung pada saiz. Dia besar. Panjang ekor tu. Heret tanah. Kibas. Ambil daripada mana? Ada ulama kata itulah kibas yang diambil daripada peristiwa korban Nabi Ibrahim ni. Bukannya yang pertama adalah sejarah manusia, tidak. Yang kedua. Sebelum ni yang pertama korban anak Nabi Adam alaihissalam, korban Qabil dan Habil. Kan? Seorang persembahkan kalau bahasa kita kambing lah, mudah kan. Seorang persembahkan kambing, seorang lagi persembahkan tanaman kan. Jadi kibas ni ambil daripada itu. Dan pandangan yang kedua kata kibas yang diambil daripada syurga, yang dijaga di dalam syurga selama 40 hari. Allah Ta'ala telah sediakan siap-siap ya, sebagai ganti ya. Tu kisah dia dari sudut tafsir. Wa nadainahu ya Ibrahim, ayat 104. Lalu wanadainahu, lalu kami menyeru wahai Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala seru Nabi Ibrahim. Ayat 104 ni betul ada kata dah selesai dah. Bila selesai tak dapat tu, Allah Ta'ala seru wahai Ibrahim, sebagai ganti mu ambil kibas. Qad saddaqta ru'ya, sesungguhnya saddaqta ru'ya, kamu telah membenarkan mimpi. Membenarkan mimpi mana? Kamu telah benar-benar laksanakan perintah mimpi, perintah wahyu tu. Wahai Nabi Ibrahim, kamu telah benar-benar melaksanakan perintah aku, sampaikan melalui mimpi tu. Inna kadzalika najzil muhsinin, maka sesungguhnya dengan kadzalika, dengan demikian itu, dengan sebab kamu sempurnakan suruhan ni, kamu tunaikan perintah ni, najzil muhsinin, kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Kata Allah Ta'ala. Iktibar untuk kita ialah inna kadzalika najzil muhsinin, kami akan memberi balasan yang baik kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka kita ni segala jenis amal soleh, benda baik walaupun kecil, jangan ragu-ragu untuk kita buat, kerana pasti akan ada balasan daripada Allah Ta'ala. Walaupun ayat ni cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam kan, tapi Allah Ta'ala yang Nabi Ibrahim tu sama juga dengan Allah Ta'ala kita hari ni. Kan? Allah Ta'ala yang sebelum Nabi Adam tu sama juga Allah Ta'ala yang sama. Bila Tuhan yang sama, kehendak yang sama. Kalau untuk umat terdahulu, kalau ni kisah ni Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala janjikan orang baik aku beri balasan baik, maka datang umat Nabi Muhammad pun sama juga, Allah Ta'ala akan beri balasan yang baik. Maka iktibar pengajaran kita ialah jangan ragu-ragu untuk buat kebaikan walaupun benda kecil. Pasti ada ganjaran Allah Ta'ala beri. Cuma tinggalnya susah senang nak buat. Kena mujahadah sikit lah, kena jihad sikit lah kan? Balasan tetap akan ada, kerana itulah janji Allah Ta'ala. Inna kadzalika najzil, kami membalas, beri balasan al-muhsinin, kepada orang-orang yang berbuat baik. Hukum satu perkara kita buat, sunat wajib belakang cerita, hukum belakang cerita. Tapi atas nama amal soleh, benda baik, benda yang tidak bercanggah dengan syarak, kita buatlah kan, dengan kadar kemampuan kita, seikhlas yang mungkin kita buat kan. Jadi sembelihan bukan untuk pensyariatan, tapi untuk ujian. Dan antara yang dibahaskan oleh ulama tafsir juga ialah di mana berlakunya peristiwa korban ni. Di mana berlaku? Kebanyakan kata ulama qaulun aksar, kebanyakan ulama berpendapat berlakunya bima kata fil maqami, berlaku di Mekah.
Mekah tu di mana? Fil maqami, di makam Nabi Ibrahim. Yang pergi Mekah tahu kan mana makam Nabi Ibrahim kan? Tapak kaki tu kan? Situ tempat dia. Ya. Ni pandangan ijtihad kebanyakan ulama, qaulul aksar di kalangan ulama. Yang dua, yang pandangan kedua kata berlaku di Mina, di kawasan Mina. Di Mina. Tu di sisi ulama. Ada kata di Mina, yang kebanyakan ulama kata di Mekah. Sesuai dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar, dia memang ditinggalkan di Mekah. Okay? Inna hadza lahwal bala'ul mubin. Ini sesungguhnya inilah dia lahwal bala'u. Perintah dalam mimpi ni al-bala'u, satu ujian al-mubin yang benar-benar jelas, benar-benar nyata. Bukan mainan tidur, bukan mimpi apa tidak. Memang perintah daripada Ta'ala. Buat apa ni? Korban anak. Ya, perintah. Nabi Ibrahim dia tahu dah. Itu perintah. Kita tengok hubungan ayah dan anak. Nabi Ismail dia kenal ayah dia macam mana. Bila sampai berita suruh sembelih pun dia relax ya. Anak kita kenal kita. Tapi cuba kita suruh buat benda pelik-pelik. Dia lawan kau, dia ikut. Kita buat perbandingan kan. Dari ketaatan, kepatuhan. Wa fadainahu bizibhin azim. Wa fadainahu, dan kami tebus, kami gantikan Nabi Ismail yang kena korban tu bizibhin azim, dengan sembelihan yang besar. Mana dengan kibas tadilah, yang dikata dengan kibas, dalil kibas dalam riwayat hadis-hadis Nabi dan juga ayat ni, ayat 107. Bizibhin, dengan sembelihan kibas yang besar. Sebab tu datang syariat kita digalakkan bila berkorban, kalau jenis ekor ni ada kemampuan, kalau ada kemampuan pilihlah yang besar-besar kan, yang sihat apa semua kan. Ulama bahas, ulama fiqh bahas, antara kita korban kambing contoh kan, dengan kita bayar duit, yang mana lagi afdal? Kita buat hari ni kita macam mana? Di sisi Imam Maliki, afdalnya kita sembelih. Mana ada kemampuan kita beli, kita sembelih. Kan? Dia sebut fiqh lah, ulama bahas juga benda ni kan, sebagai selingan. Tapi dari kita mazhab Syafi'i ni tak kisahlah kan. Kalau bayarlah, tak ada masalah kan. Benda tak itu. Tapi dia sebut ulama mujtahid, dia akan bahas benda-benda macam ni. Mana afdal? Sembelih ko korban, atau bayar duit? Lepas tu yang mana afdal? Korban lembu ko korban kambing? Kibas. Ulama bahas juga dalam fiqh. Kalau orang tanya kita, yang mana afdal? Korban lembu ko kambing? Kan? Kambing kan? Di sisi kebanyakan ulama kata kambing. Sebab tu Nabi Muhammad SAW korban pun dia korban kambing. Buat akikah pun buat kambing kan. Padahal untuk ada kan? Kambing kan? Tapi kita tak ada masalah, ada kemampuan ambil besar. Jangan korban ayam sudahlah. Mengarut tu. Bentang-bentang ayam banyak belakang rumah, niat korban. Tak ada. Tak jadi tu. Sah tapi tak ada korban lah kan. Sah tu akan lah kan. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan pada ayat yang ke-108, dan wa tarakna, kami tinggalkan, mana kami abadikan nama Nabi Ibrahim, peristiwa korban ni akan dikenal alaihi fil akhirin, pada orang-orang yang kemudian. Maka datang syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita, adanya ibadah korban sepanjang peristiwa ni. Alhamdulillah. Cuma dari segi teknikal tu berbeza lah kan.
Nabi Ibrahim walaupun asal korban, perintah korban bukan kerana tasyrik, bukan kerana syariat, kerana ujian. Allah Ta'ala ambil letak pada umat Nabi Muhammad mengenangkan kepatuhan, ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, termasuk mak tadi Siti Hajar, tentang perintah. Sebab dalam bila nak korban ni, syaitan iblis dia datang jumpa Siti Hajar, hasut, tak berjaya. Jumpa Nabi Ibrahim, hasut supaya jangan korban, tak berjaya. Jumpa anak Nabi Ismail, tak berjaya. Syaitan iblis pun surrender, nak hasut goda supaya jangan laksanakan perintah ni, tak berjaya. Maka datang syariat kita, alhamdulillah, diabadikan peristiwa ni. Adanya ibadat korban, cuma hukum dia tak wajib lah, kan? Kalau Hanafi wajib bagi yang berkemampuan, wajib dia korban. Kita Syafi'i tidak, sunat, kan? Sunat. Ada lebih, korban besar sikit, kan? Seekor lembu. Kalau tak ada, seekor kambing. Kalau tak ada, ambillah bahagian, kan? Pahala yang besar. Sebab tu biasa kita dengar hadis Nabi SAW, haiwan korban ni tanduk, bulu dia, kuku pun bangkit daripada mahsyar esok, kan? Bangkit semula di akhirat esok, kan? Kenapa Nabi sebut? Secara simboliknya Nabi Muhammad sebut haiwan korban dengan tanduk dia, dengan bulu, dengan kuku bangkit. Kenapa tak sebut seekor tu bangkit? Hikmah dia yang tersiratnya. Sebab tu datang fiqh kita digalakkan sangat bila nak korban, ada kemampuan yang lebih, pilih haiwan yang besar, yang tegak, yang cantik, kan? Sebab dia bukan semata-mata korban gitu benda, tapi jadi tunggangan kita di akhirat, saksi kita. Walaupun hukum asalnya sunat, tapi bila kita buat lillahi ta'ala dan kita sedaya mungkin nak buat yang terbaik untuk ibadah kita, taklah bangkit, kan? Ambil ni, di akhirat esok sembelihan korban kamu di dunia dulu tu, ambil, kan? Bila sebut tanduk, bila kalau kambing bertanduk, mana kambing besar, kambing yang sihat, kan? Kalau mana bulu lebat, kuku dia cantik, kalau ada kemampuan. Kalau tak ada kemampuan, setakat mana je lah yang boleh, kan? Kalau orang kampung saya di Pasir Mas, ni dah habis hari korban, dia dah mula, sebab orang kampung buat kerja kampung tu mana ada duit, kan? Bulan ni dia dah start dah kumpul duit sikit-sikit untuk korban bulan depan. Dia simpan dah sikit-sikit. Bulan depan dapat korban. Bulan depan lah, tahun depan lah, bulan depan lah. Tahun depan dapat korban sikit-sikit, cara orang kampung saya tu, kan? Dia tak mengharapkan duit anak apa gini-gini. Kalau sebab tu orang kata di Pantai Timur ni meriah raya korban dia. Sebab apa? Sebab ada sebahagian orang, kalau orang kampung saya dulu-dulu pula, sekarang ni tak pasti dah ada lagi tidak, dia beli, kalau nak korban lembu, sebab tu kata satu rumah satu seekor lembu, 2 ekor lembu, kan, sendiri-sendiri, kan. Dia beli lembu tu masih kecil lagi, mana murah. Beli anak lembu dia belum berbulan-bulan besar-besar, khas untuk korban, mana murah. Cuma kena rajin lah nak menjaga tu je lah. Tu. Sebab tu dia dapat buat satu rumah seekor, satu rumah 2 ekor. Kalau jenis anak ramai, dia offer pula. Kita ada lembu seekor ni, ayah ada lembu seekor korban, siapa nak, anak-anak nak ambil bahagian, ambil satu. Anak ni satu bahagian, satu remote, saudara-saudara, jadi seekor, satu keluarga. Sebab tu dia jadi meriah belah sana. Cara dia. Wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim, ayat yang ke-109. Salam sejahtera ke atas Ibrahim, kadzalika najzil muhsinin, ayat 110. Demikianlah kami membalas orang yang membuat kebaikan, yang buat baik. 2 kali Allah Ta'ala ulang, ayat 105 dan ayat 110. Kami balas orang buat baik, beri bahasa yang baik pada orang yang buat baik. Dan penutup ayat 111, innahu min ibadinal mu'minin, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu
termasuk dalam kalangan hamba-hamba kami yang benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala. Masuk ayat 112, wa basyarnahu bi ishaqin nabiyyan minas solihin, dan kami khabarkan berita gembira akan dapat anak Ishaq. Nabiyan, dan Nabi Ishaq ni Allah Ta'ala janjikan Nabiyan akan menjadi Nabi minas solihin, dan dia di kalangan orang-orang yang soleh. Ciri-ciri orang soleh. Ayat 101 tu halimun. Lepas tu ulama kata yang korban Ismail, bukan Nabi Ishaq. Tu secara ringkas dari sudut tafsir. Dan keadaan penutupnya ialah secara sir, secara tersurat, secara hikmah, apa kaitan Idul Fitri dan Idul Adha? Idul Fitri dan Idul Adha, apa kaitannya? 2-3 bulan lepas dah kita Idul Fitri. Masyhur di kalangan kita, bahkan mana-mana pun bila datang Idul Fitri kan, selamat hari raya, maaf zahir batin. Selamat hari raya, maaf zahir batin. Betul kan? Minta maaf lah semua kan. Orang tu orang ni bersalam begini. Tapi bila datang raya Korban, kenapa tak ada minta selamat hari raya, minta maaf zahir batin? Tak ada. Raya juga. Tapi kenapa tak ada kita dengar ucap selamat hari raya, selamat hari raya, maaf zahir batin, maaf zahir batin. Maaf zahir batin ni hanya ada pada Idul Fitri saja. Kan? Bila masuk Idul Adha, korban tak ada. Semua pakat tengok, nampak lembu kambing, lembu kambing, lembu kambing. Lupa dah maaf zahir batin. Secara sir, secara tasawuf ni ialah ketika hadirnya Idul Fitri, memang kita digalakkan untuk bermaaf-maafan. Kita memaafkan orang, dan kita mengharap orang memaafkan kita, kan? Dan kita ni kalau boleh lah, termasuk saya, jangan tunjuk handa sangat. Sebab ada sebahagian orang tak apa, dia ni aku tak maafkan ni, esok di akhirat esok merangkak lah cari aku. Ada kan? Merangkak cari aku minta maaf. Kalau pada hemah saya lah, jangan tunjuk handa macam tu. Sebab dia pada mahsyar esok, berkumpul di pada mahsyar pun sebagai satu azab juga tu. Macam-macam keadaan. Kita kena hisap. Kita nak menunggu giliran kita kena hisap tu pun tak tahu macam mana kita nak hadap. Lepas tu bila bertemu Allah Ta'ala nak hisap tu, tak tahu macam mana lagi. Kan? Punyalah lama, punyalah handal. Kita sanggup pula tunggu orang buat sadah datang kita. Lagi lama kita duduk pada mahsyar. Kita ni kalau boleh nak biar singkat masa daripada mahsyar supaya cepat masuk syurga Allah Ta'ala. Kita punya handal ni tanpa kita sedar, pilih nak duduk lama-lama. Sebab apa? Nak tunggu orang yang buat salah datang untuk kita. Tu kata handal sangat tu. Kita maafkan. Dan memaafkan tu memang dianjurkan oleh Islam. Salah dia buat, kita terasa hati apa benar, kita maafkan. Dosa pahala Allah Ta'ala yang akan uruskan. Kita nak mempermudahkan kita di akhirat esok. Urusan dalam keadaan biasa pun rumit keadaan kita di akhirat, tambah lagi beban dengan hak orang lain. Kan? Sebab tu datang Idul Fitri, secara tasawufnya, maafkanlah. Kan? Kita berlapang dada, maafkan. Terasa hati apa semua tu normal. Kan? Tapi maafkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima, Allah Ta'ala ampun dosa pada semua pihak, dan Allah Ta'ala pemudahkan kita di dunia dan di akhirat. Dan bila dah kita maafkan ni, bila maafkan tu, kalau boleh tutup buku terus. Sebab tu berkaitan dengan Idul Adha. Korban ni, kan? Korban ni kita korbankan keduniaan yang ada dalam diri kita ni semata-mata kerana Allah Ta'ala. Rasa kita korbankan rasa hak milik kita, ego kita, nafsu kita, kan? Sebab tu ulama sebut Nabi Ibrahim alaihissalam
diperintahkan korban, antara hikmahnya Allah Ta'ala nak hapuskan, nak buang rasa hak milik mutlak yang ada pada anak. Nabi Ibrahim tu ada anak dia. Dia banyak harta, isteri ada, cantik. Siti Sarah cantik, di sisi ulama sangat cantik. Seorang yang sangat cantik. Sebab tu Namrud pun berkenan dengan dia, Siti Sarah ni. Pernah cerita dari sudut sirah, kan? Nabi Ibrahim suruh Siti Sarah bila kalau Firaun tanya atau orang Firaun tanya, kata dia ni adik pada Nabi Ibrahim. Jangan sebut bini. Jenis Namrud ni jenis suka bini orang. Tu. Dia lawa. Ya? Jadi bayangkan Nabi Ibrahim SAW bertahun-tahun nak dapat punya seronok, kan? Kena korban, nak hapuskan, nak buat dalam diri kita rasa kita ni pemilik mutlak atas apa yang kita ada, atas benda yang kita paling sayang. Tu konsep korban. Kita hanya pemilik, kita ada kereta, ya. Kita pemilik kereta. Tapi pemilik sementara. Hak mutlak Allah Ta'ala, pemilik mutlak. Kita ada harta benda, ya. Kita pemilik tanah, pemilik bangunan, rumah, ya. Pemilik. Tapi Allah Ta'ala ajar, syariat ajar, tasawuf ajar, kita akidah ajar, hanya pemilik sementara untuk uruskan sahaja. Pemilikmu sebenar Allah Ta'ala. Kita ada rasa bahagia dalam hidup kita, betul. Bahagia tu kita hanya pemilik sementara untuk kita uruskan bahagia ni. Jangan lupa Allah Ta'ala gini-gini. Tapi pemilik mutlak hak Allah Ta'ala. Kita sihat tubuh badan, kita pemilik tu, betul. Maka kita jaga, uruskan kesihatan biar baik. Tapi pemilik mutlak kesihatan Allah Ta'ala. Sebab tu dalam pada kita jaga sihat-sihat pun Allah Ta'ala beri juga sakit. Macam tu juga Nabi Ibrahim, ya, dia ayah kepada Nabi Ismail. Ayah sayang sangat, lama tunggu dapat pula lawa, comel, handsome. Orang baik pula tu, anak yang baik, soleh. Tapi Allah Ta'ala nak ajar, mu hanya sebagai ayah, pemilik sementara. Adapun Ismail ni hak milik mutlak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala punya ambil balik. Maka kita tak dinatkan yang kita tadi, betul kita maluh ke orang apa gini, betul kita ada hak, tapi biarlah bersifat sementara, kan? Maka datang Idul Adha, kan? Kita kosongkan betul, kan? Kita korbankanlah perasaan maluh kita tu demi memudahkan kita di akhirat esok. Kita korbankanlah rasa tak senang kita ni, kan? Demi memudahkan kita di akhirat esok. Adapun pemilik mutlak atas rasa maluh kita, rasa kecewa kita, biar Allah Ta'ala yang tentukan esok. Macam mana balasan Allah Ta'ala nak beri. Bagi pihak kita korbankan perasaan. Kita bergaduh dengan orang, kita kecewa, kita bahagia dan apa sajalah, benda baik dan tak baik, semualah dunia. Maknanya apa sahaja dunia, kehidupan dunia yang kita dapat, baik tak baik, elok tak elok, nak ke kita tak nak ke, kita hanyalah pemilik sementara saja. Allah Ta'ala beri rasa sakit sekejap, beri rasa kenyang sekejap, beri rasa lapar sekejap. Pemilik mutlak Allah Ta'ala. Maka korbankan benda tu, masukkan dalam hati kita, hanya Allah Ta'ala sahaja yang kekal, kan? Hubung gaib secara tasawuf ni, kan? Tutup buku lama, buka buku baru terus. Buku lama tu biarkan. Allah Ta'ala sebagai pemilik, dia akan uruskan macam mana nak bagi balasan. Kan? Kazalika najzil muhsinin. Ayat tadi kan, kami akan beri balasan yang baik kepada orang yang buat baik. Jadi pihak kita nak buat baik supaya kita dapat balasan yang baik. Kita nak mempermudahkan di dunia supaya kita dipermudahkan di akhirat esok-esok. Tu kan, untuk pesanan saya juga lah tu, bersama lah kan. Tu secara ringkas dari sudut tafsir surah As-Saffat ayat 102 hingga 111. Mudah-mudahan
mudah-mudahan kita mengharapkan Allah Ta'ala menerima pengorbanan kita selama ni. Kita korban masa, korban tenaga, wang ringgit, buah fikiran untuk agama Allah Ta'ala, untuk kebaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima dan Allah Ta'ala redai. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala meredai, memberkati segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kita minta. Dan insyaAllah Allah Ta'ala akan beri. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam pun Allah Ta'ala boleh beri, walaupun akal manusia kata tua dah, tak ada, dapat anak dah, Allah Ta'ala beri juga. Dan kita insyaAllah bersangka baik dengan Allah Ta'ala, beri, minta. Allah Ta'ala akan beri, sama ada pemberian Allah Ta'ala itu di dunia ataupun di akhirat, ataupun Allah Ta'ala gantikan benda yang kita minta dengan benda lain yang lebih baik untuk kita, yang kita tak tahu sebenarnya apa yang baik untuk kita. Allah Ta'ala yang lebih mengetahui. Jadi hubungan kita dengan Allah Ta'ala jangan putus, jangan buruk sangka, kan? Kena sentiasa ingat, sentiasa mengharapkan. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, kan? La tari'asu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Maha Kaya, Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan seerti dengannya dengan kita, kan? Dan sebagai penutupnya ialah, andai kata kehidupan kita dunia ni, kita sedang melalui kehidupan, perbuatan kita, gerak kerja kita semua tidak seperti mana yang kita harapkan. Kita nak begini, setakat ni tak seperti mana kita harapkan, maka ingatlah, bermakna kita sedang melalui apa yang Allah Ta'ala telah rancangkan untuk kita. Jelas tak? Saya ulang sebagai penutup. Andai kata kehidupan kita hingga hari ini tidak seperti mana yang kita harapkan, kehendak kita nak begini, maka ingat dan sedarlah, di sebaliknya itu ialah Allah Ta'ala, kita sedang melalui apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan kepada kita. Maka jangan berputus asa dengan Allah Ta'ala. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ucapan kepada Ustaz atas konsien yang terdapat pada ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan insyaAllah pada pagi esok kita bersama dengan Ustaz Aqil Fazli kuliah subuh. Kemudian selepas itu pada malamnya kita bersama dengan Ustaz Mahyudin. Jadi di pola tuan-tuan dan puan hadir lagi ke solat ini pada pagi esok dan malam esok. InsyaAllah dan selepas ini kita solat Isya dan lepas solat Isya nanti sikit jawapan yang dikatakan. Jadi di pola tuan-tuan dan puan keberkataan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.